الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin, ahli jawatankuasa Masjid Al-Fatah Kebun Belak. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Moga-moga ibadah korban kita ini diterima Allah SWT insya-Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Selamat Hari Raya Aidil Adha. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada muslimin dan muslimat Kampung Belak. Bye bye. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Ismail ataupun orang panggil Pak Suman, selaku setiausaha Masjid Al-Fatah Kampung Belak, Mukim Kedah, Langkawi, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menggembling tenaga untuk program ibadah korban dan akikah sunat bagi Masjid Al-Fatah untuk tahun 1447 Hijrah 2026 untuk tahun ini. Saya mewakili Tuan Imam mengucapkan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dan juga kepada semua peserta korban dan akikah. Mudah-mudahan segala agihan yang kita buat insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga menyeru kepada seluruh muslimin dan muslimat yang berminat untuk program korban dan akikah sunat untuk tahun-tahun mendatang, jangan lupa hubungi urus setia Masjid Al-Fatah Kampung Belak, Ustaz Aizat, Tuan Imam selaku Tuan Imam ataupun Pak Su sendiri. Hanya itu daripada Pak Su. Selamat Hari Raya Aidil Adha ma'azahir batin. إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله